Sama boleh buka Quran pun. Memang pertemuan dengan saya, kebiasaannya kita akan terus melihat kepada Quran. Kalau Quran yang biasa, tuan-tuan puan sekalian boleh lihat terus muka surat 547. Ataupun lebih tepat lagi ayat 10 daripada surah Al-Hasyr, juzuk yang ke-28. Asalnya kita mengambil iktibar daripada penolong-penolong Nabi SAW dalam operasi hijrah, iaitu sahabat-sahabat baginda. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minaz-zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah alladhi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang hadirin hadirat maupun penonton-penonton yang mengikuti kuliah ini secara atas talian. Baiklah, sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama-sama dengan kita pada saat ini, malaikat yang mulia, dengan setinggi puji-pujian alhamdulillah dan setinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, segala nikmat, segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang masih dipanjangkan, masih dipinjamkan kepada kita. Alhamdulillah. Termasuklah satu daripada nikmat besar yang juga jangan lupa untuk kita syukurinya, iaitu betapa berharganya nikmat istiqamah, sehingga Allah gerakkan, Allah limpahkan pertolongan bantuannya kepada kita untuk sama-sama kita hadir pada malam ini ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia bukan sekadar rutin, bukan sekadar mengisi masa ataupun lebih malang lagi hadir dalam keadaan tak tahu sebab apa. Ini yang kita mudah-mudahan dapat luruskan, bahawa hakikatnya sekalian yang melibatkan urusan agama semuanya sangat mulia, semuanya sangat besar. Termasuklah diumpamakan hadirnya kita ke rumah-rumah Allah ini seperti menyahut seruan dan panggilan atau jemputan agung daripada langit. Ini lebih hebatlah tuan-tuan, daripada jemputan bertemu dengan YB, dengan seseorang yang mulia, VIP, hatta pemimpin utama pun. Kerana apa yang kita semua tahu, bahawa Allah Ta'ala itulah pencipta sekalian ketua-ketua, sekalian raja-raja. Maka diiktibarkan datangnya kita ke rumah-rumah Allah ini memenuhi jemputan agung daripada Allah. Mana datangnya? Asal-usul perumpamaan ini bukan ulama yang sebut. Ia bukan sekadar ada dalam kitab. Tapi diumpamakan hadir kita ini sebagai satu yang sangat terhormat.
datangnya daripada hadis yang sangat masyhur. Bahkan saya kira hadis ni semua kita hafal. Boleh anggap aib lah tuan-tuan, kena bertaubat nasuha lah. Kalau tak hafal doa ini, iaitu asal diumpamakan jemputan itu sebenarnya daripada Allah, daripada doa selepas azan. InsyaAllah ada umur kita akan bacanya sekali lagi seperti nanti. Di awal doa tersebut kita boleh baca bersama-sama. Asalnya hadis Nabi SAW. Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah. Bahawa Nabi ketika mengajarkan kita doa lepas azan, dimulakan doa ini dengan sabdanya, Ya Allah Tuhan, Engkaulah empunya. Rabb hadhihi da'wah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah pemilik, Engkaulah asal-usul kepada jemputan ini, jemputan yang Nabi umpamakan pula sebagai at-tammah, yang sangat-sangat sempurna. Kita baca bila doa ni? Kita baca betul-betul selepas azan, maka ia diumpamakan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan seruan yang agung itu, iaitu azan. Bukan sekadar bagi tahu masuk waktu, bukan sekadar dah boleh semayang, jom semayang. Hakikatnya kalau tak ada halangan, kalau kita betul-betul ada kesungguhan, datanglah dirikan solat itu di rumah-rumah Allah Ta'ala. Kerana kita baru je dengar panggilan mulia, jemputan yang sangat terhormat daripada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, hadir di kita pada malam ni Allah limpahkan dengan sebanyak-banyak pahala. Termasuklah jangan lupa, belum terlambat untuk kita sempurnakan pahala malam ini dengan turut berniat iktikaf, bagi menjadikan duduk ini pun bukan sekadar pahalanya daripada majlis ilmu, bahkan ada pula pahala daripada iktikafnya kita di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu malam ini seperti yang dijadualkan untuk terus melanjutkan perbincangan yang masih lagi belum selesai daripada asalnya ayat 9 dan 10 daripada surah Al-Hasyr. Sama-sama boleh buka Al-Quran pun. Memang pertemuan dengan saya, kebiasaannya kita akan terus melihat kepada Quran. Kalau Quran yang biasa, tuan-tuan puan sekalian boleh lihat terus muka surat 547, ataupun lebih tepat lagi ayat 10 daripada surah Al-Hasyr, juzuk yang ke-28. Asalnya kita mengambil iktibar daripada penolong-penolong Nabi SAW dalam operasi hijrah, iaitu sahabat-sahabat baginda. Lalu dah beberapa bulan ini kita lanjutkan pula ayat 10, iaitu siapa mereka ni. Bayangkan tuan-tuan, sampai ada benda yang kita kena buat. Selalu benda kita buat ni benda yang melibatkan orang nampak aja. Ada anak, kenalah bagi nafkah ke anak. Ada isteri, kenalah jaga isteri. Anak-anak kan, bila ada ayah mak, kena jagalah mak ayah. Kena ni maksudnya melibatkan yang nampak, yang jelas, yang boleh kita faham secara zahirnya. Tapi dalam masa yang sama, lama dah disebut ke Allah Ta'ala, termasuk benda yang kita kena buat sebagai orang kemudian khususnya, iaitu memuliakan hatta perintahnya, sehingga ke tahap dituntut untuk mendoakan siapa? Pendahulu kita, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang kita bentangkan dalam pertemuan yang lalu, bahawa Allah sampai sebut spesifik apa nak didoakan mereka ni. Baik itu tuan-tuan sekalian, kita ada sebutkan tempoh hari, walaupun atas alasan ilmiah, akademik, walaupun kononnya kita seseorang yang objektif, walaupun untuk keadilan lah apa-apalah, dalam masa yang sama kalau yang dibincangkan itu sahabat-sahabat Nabi SAW, mudah aja. Sifat dia apa? Sifat dia mereka ni bahkan lebih mulia daripada mak ayah kita pun, lebih mulia daripada ibu bapa kita. Dan saya kira tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak akan cakap sebarangan pasal mak ayah kita. Walaupun realitinya mak ayah kita pun banyak kelemahan, kita pun bersama. Saya bercakap di depan ni pun banyak kelemahan, ini kita orang biasa. Mak ayah kita lagi lah. Tapi begitu pun kita ta'zimkan mereka, kita muliakan. Biarlah kita tahu kan kekurangan dia, kelemahan dia. Tapi atas asbab kita sebagai anak, salah satu yang kita jaga betul adalah
menjaga keaiban-keaiban mereka. Takkan kita jaja, takkan sebut. Maka bayangkan, sahabat-sahabat Nabi SAW bahkan arahannya daripada Allah untuk didoakan mereka. Maka tuntutan untuk beradab dengan para sahabat, ia bukan benda yang kecil. Dia bukan mata-mata masalah ada dalam kitab. Alah, ni sunat je Ustaz. Bukan masalah sunat tuan-tuan. Bila Allah dah suruh tu maksudnya benda tu besar. Maka secara spesifiknya Allah sebut ayat yang sedang kita bincangkan ini dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini pun kita dah bentangkan. Secara khusus Allah ajarkan kita doakan keampunan ke atas mereka. Dan ini pun kita bentangkan dalam pertemuan-pertemuan lalu, penegasan daripada Allah betapa pentingnya memohon ampun. Bukan sekadar untuk para sahabat ni, bahkan untuk kita juga. Ini yang mungkin kita terlepas pandang. Sebab tu orang cakap lah tuan, untuk orang biasa macam kita, hatta kalau kirim doa ke Mekah pun, kan popular kirim doa ke Mekah ni. Biasanya kalau doa secara umum, selalunya dua je kan. Orang OSJ ni pun sama je. Kalau doa yang dikirim ke Mekah selalunya apa? Panjang umur, murah rezeki. Kok lain pun susunannya kan, murah rezeki, panjang umur. Sama lah tu. Kadang pada kita itulah yang paling penting kan. Benda yang mudah nampak, mudah diukur. Sedangkan yang banyak kita jumpa dalam Al-Quran, hatta Rasul-Rasul pun memintakan kepada Allah, iaitu memohon keampunan. Ini Allah suruh untuk kita buat. Untuk para sahabat. Bahkan ada kita dah bentangkan sebelum ini, doa-doa daripada Al-Quran, antaranya doa Nabi Adam AS pun sama, memohonkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Zikir Nabi Yunus pun begitu juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terang-terang Nabi Yunus sebut dalam zikirnya, Allah Tuhan, aku dah buat zalim. Maknanya baginda pakai keluar je daripada kampung tersebut, tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam perut ikan tu baginda duk zikir beribu kali, menegaskan dirinya dah buat benda tak betul. Dah buat benda yang berbentuk kezaliman kat atas diri sendiri. Maka tuan-tuan mesti Allah Ta'ala, pengajaran yang kita lanjutkan pada malam ni, kalau siapa ingat boleh tengok balik Facebook Masjid, YouTube Masjid. Kita berhenti iaitu pengajaran yang ketiga ataupun yang kedua, berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Iaitu kita dah sebut tentang pentingnya mengapa minta ampun ni bukan main-main. Sampai Allah ingatkan kita secara khusus. Hatta orang yang dah pergi itu pun doakan ampun kat atas mereka. Kita ni apatah lagi lah. Untuk diri sendiri pun jangan lupa banyakkan istighfar, banyakkan doa memohon keampunan. Kemudian kita lihat pada malam ni, bila yang diarahkan itu berdoa ke atas pendahulu kita, sabaquna bil iman. Ulama-ulama tafsir, contoh seperti mana pengarang kitab Tafsir Al-Wasi ini, dia menukilkan daripada kitab-kitab tafsir terdahulu. Bagian besar ulama menyebutkan mereka terdahulu ni adalah muhajirin dan ansar. Seperti yang disebutkan di sini, kullu man sara ala nahji al-muhajirin wal ansar fi quwwatil iman wa fi taharatil qalbi. Pada kukuhnya, teguhnya iman mereka, pada sucinya hati perasaan mereka, maka Allah arahkan kita yang kemudian ini doakan mereka. Lalu yang seterusnya, suka untuk saya bawakan satu perbahasan yang sebenarnya penting juga untuk kita faham. Siapa sebenarnya sahabat-sahabat Nabi SAW? Kerana perkataan sahabat ni kita dah Melayu kan. Masalahnya maksud kita bahasa Melayu tak semestinya maksud yang sama dalam bahasa Arab. Yang sama tuan-tuan, contoh macam arahan mengerjakan haji. Ini betul-betul satu yang agak unik. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Boleh tengok dalam juzuk yang kedua, betul-betul tengah juzuk 2. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang dah ditetapkan, ditentukan. Menariknya Allah guna berkaitan maklumat. Maklumat dengan maksud ketetapan, arahan, perintah, dah jelas bulan yang mana. Kan bulan haji semua kita tahu. Walaupun popularnya haji ni Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Tapi dalam kitab fiqh kan, bulan haji dah bermula daripada bulan Syawal. Kita duduk raya, bagi nak arak, makan tak habis-habis itu dah mula bulan haji sebenarnya. Nah, maka berkaitan maklumat ni kita Melayu kan sebiji bulat-bulat. Tapi apa maklumat? Dalam bahasa kita, maklumat informasi. Fakta, benda sebaran, benda forward, iklan dan sebagainya, itulah maklumat. Maklumat informasi. Nah, tapi dalam bahasa Arab, macam Al-Quran sebut tadi, ia merujuk kepada arahan. Perintah-perintah. Kan lain tu. Nah, arahan ni kan benda yang lebih firm, lebih tegas. Info ni kan dengar sampai ngantuk pun tak apa. Maklumat kita buat tak tahu pun okey je. Nah, maka begitu juga sahabat bila merujuk kepada maksud yang dihuraikan oleh para ulama, ia tidaklah macam perkataan yang kita melayukan. Sahabat maksudnya yang rapat sikit. Bahasa kita sahabat ni dia lebih sikit daripada kawan kan. Kawan ni biasa-biasalah. Rakan pun lebih kurang aja. Tapi sahabat ni dia up sikit. Dia lebih kamcingnya. Adapun sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kita lihat apa yang diuraikan oleh, contohnya saya bawakan pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan mereka yang dimaksudkan sebagai sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang mudah tuan-tuan, dia ada beberapa ciri. Iaitu pertamanya mereka-mereka yang hidupnya sebagai seorang Muslim. Orang-orang yang mestilah kehidupannya tidaklah menjadi musuh Nabi SAW sampai ke mati. Tapi kehidupannya sebagai seorang yang mukmin, yang beriman, yang Muslim, yang taat kepada Allah dan Rasul SAW. Kemudian yang kedua, juga ciri yang melibatkan sahabat Nabi SAW, iaitu mereka-mereka ini juga adalah orang-orang yang matinya juga sebagai seorang mukmin, mati juga sebagai seorang Muslim, lain daripada hidupnya Muslim. Maknanya berterusan. Makanya terkeluar daripada takrifan sahabat. Mereka yang awalnya Islam, tapi kemudiannya murtad. Waliyazubillah. Hidup dengan Nabi tu. Sempat dengan Nabi SAW bersama dengan baginda. Tapi akhirnya terkeluar daripada agama Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, antara yang paling masyhur zaman Sayyidina Abu Bakar lah. Ramai mereka-mereka yang murtad, keluar daripada agama Allah. Ada yang kena mengaku Nabi palsu. Ada yang murtad kerana tak nak bayar zakat pun ada juga. Nah, maka walaupun sempat mereka dengan Nabi SAW, hatta pernah berjumpa-jumpa dengan Nabi pun, tidaklah diiktibarkan mereka sebagai sahabah. Kerana matinya sebagai orang yang tak Islam. Waliyazubillah. Kemudian yang ketiga, bila disebutkan sebagai sahabat, mereka juga merujuk kepada orang-orang yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'rifan yang asalnya daripada Imam Al-Bukhari, lalu dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar ni yang menghuraikan Sahih Bukhari lah. Kerana hadis ni tuan-tuan, huraiannya dipanggil syarah. Ini pun istilah agama yang kita jangan keliru. Kita orang datang kuliah kan, datang kuliah, datang pengajian, kuliah zuhur, kuliah duha, kuliah isyak, kuliah maghrib, macam-macam. Maka yang asah-asah ni jangan keliru. Yang dipanggil sebagai huraian hadis namanya syarah. Maka huraian kepada Al-Quran namanya tafsir. Maka ulama tak pernah guna perkataan hadis ni ditafsirkan oleh. Jangan buat kelakar dan malu kat orang tu. Nanti orang tanya, ustaz mana yang ajarkan hadis ditafsirkan oleh. Dia memang tak adalah berdosa. Tapi dari tradisi keilmuan, benda yang dah berlangsung zaman-zaman tu, orang dengar pun aib lah. Kan nak kata kita ni minat agama, tapi istilah basic pun masih banyak yang keliru. Gitu juga Al-Quran akan disebut dengan ditafsirkan oleh. Baik itu kitab-kitab yang mereka Al-Quran dipanggil kitab tafsir. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalain. Tafsir moden pun guna perkataan tafsir juga. Kalau tafsir-tafsir zaman kita ni ada tafsir Hamka, ada tafsir yang dibuat di Malaysia pun. Adapun huraian kepada hadis disebut syarah Sahih Muslim ataupun syarah Sahih Bukhari. Ada juga nama je lah, kitab tu Fathul Bari dan sebagainya.
Maka inilah syarah yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap pendapat Imam Al-Bukhari. 3 lah ciri utama siapakah dia sahabat. Hidupnya sebagai seorang Muslim, matinya Muslim, dan sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka disebabkan 3 ciri ini, tuan-tuan dan sekalian, saya nak kongsikan beberapa tokoh yang sangat menarik. Ya, hakikatnya mereka ni walaupun sangat terkenal, beriman pun, bahkan mati pun Islam. Tapi hakikatnya mereka tidaklah memenuhi takrifan sahabat. Walaupun ada salah seorang Nabi sampai suruh minta doa daripada dia. Punya mustajab doa dia, sampaikan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar siapa tuan-tuan? Beliau adalah khalifah kedua. Dan jangan lupa Sayyidina Umar juga adalah bapa mertua Rasulullah SAW. Nah, sahabat tu dah kuat dah kan. Ni bapa mertua ni cakap apa Macam kita-kita yang hadir ni kan, bapa mertuanya tuan guru, jenoria lah kot. Berjaya kahwin dengan anak tuan guru. Kan wahai yang tuan guru, bapa mertua kan bukan menantunya. Tapi pada kita hebat tu. Bapa mertuanya tuan guru. Ataupun ada anak menantunya orang alim. Kita pun tumpang hebat tu. Maka bayangkan Sayyidina Umar Khattab, beliau sebagai sahabat kanan baginda SAW, bahkan bapa mertua Nabi pula. Setelah mana Nabi SAW menyebutkan tentang adanya seseorang yang doanya sangat makbul. Nabi sampai suruh sahabat minta doa daripada dia. Dan beliau ni hakikatnya bukanlah sahabat. Yang minta doa ni sahabat Nabi lah, Sayyidina Umar. Sebab dia jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi. Tapi yang si pendoa ni, yang Nabi pun panjang lebar sampai ada ciri dia. Panjang hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita akan baca juga bahawa beliau bahkan tak pernah pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi doanya sangat makbul. Dan sempat minta doa daripada beliau ni Sayyidina Umar. Tuan-tuan dan sekalian, hadis yang agak panjang ini bercerita tentang seorang tokoh yang sangat hebat takwanya. Maka gelaran kepada selepas sahabat dipanggil tabi'in. Maka orang ni tabi'in lah, walaupun dia sezaman dengan Nabi. Maka siapa yang sezaman dengan Nabi SAW, walau di Islam sekalipun, bila tak bertemu dengan Nabi SAW, dia bukanlah seorang sahabat. Tapi begitu pun si fulan ni Masya Allah sangat-sangat hebat. Sahabat Nabi pula minta doa ke dia. Dia macam kita lah kan. Cara mudah fahamnya, junior tu yang mendoakan, yang minta doa tu senior pula. Lalu mana-mana biasanya kan senior lah yang power. Orang lama kan. Garam tu jangan cakap lah, orang banyak nak makan dah. Aku lagi senior dengan kau. Garam pun tak tahu berapa lori dah aku makan. Biasa faham gitulah kan. Yang lagi awal lagi otai lah. Tapi sebaliknya, Sayyidina Umar sebagai sahabat, beliau minta doa kepada tabi'in ini, yang mana hadis bercerita tentang pertemuan mereka. Lalu riwayat menyebutkan ketika pertemuan ini berlaku, beliau ini disebutkan oleh Nabi sendiri dalam sabdanya, ya'ti alaikum Uwaisu ibnu Amir. Akan tiba kepada kamu semua seorang lelaki yang namanya Uwais. Dan Uwais ni nama asalnya Uwais bin Amir, yang lebih masyhur, bahkan dah ada nasyid pun. Agak terkenal juga mutakhir ni nasyid tersebut. Uwais lah namanya. Tapi gelaran yang sangat terkenal beliau ni Uwais Al-Qarni. Asal namanya Uwais bin Amir. Maka punyalah hebat takwa beliau sampai Nabi siap sebut namanya apa, cirinya apa, daripada mana, supaya sahabat cari si fulan ni. Dan ditakdirkan Allah Ta'ala, Sayyidina Umar lah yang dapat bertemu dengan beliau. Cuma saya tak sempat nak rujuk lebih lanjut. Adakah pertemuan ni berlaku waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, ataupun waktu zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah? Wallahu a'lam. Tapi yang pastinya Uwais Al-Qarni, ulama sepakat beliau bukanlah dalam kategori sahabah, kerana beliau tak sempat jumpa Nabi SAW. Tapi takwa dia luar biasa tuan-tuan. Nabi saya tahu betul ciri-ciri nama apa semua. Masalahnya dia orang yang duduk jauh daripada Madinah. Uwais ni daripada mana? Beliau ni Nabi sendiri sebut bahawasanya akan datanglah ahli Yaman
Beliau ni seorang yang asal usulnya daripada Yaman, min Muradi, summa min Qarni. Daripada kabilah Murad, daripada kaum Qarni. Maka kaum Qarni inilah jadilah gelaran Uwais Al-Qarni. Kerana orang Arab gelaran al kat belakang ni salah satu sebabnya merujuk kepada asal usul. Asal usul, maka jadilah ada orang digelar Al-Bukhari, imam besar yang kita sebut tadi daripada Bukhara. Maka Uwais Al-Qarni ni kita tahu dah malam ni digelarkan begitu kerana beliau daripada kabilah, daripada keluarga Qaran, yang mana keluarga yang lagi besarnya daripada kaum Murad, dan asal usul kaum ni daripada Yaman. Yaman ni tuan-tuan, tak kata zaman dulu, zaman kita pun jauh. Boleh tengoklah, buka Google Map, ukurlah tuan-tuan, cuba ukur ukuran moden kita, berapa jauh Yaman dan Madinah. Dan bayangkan lagi di zaman itu confirm tak adalah kenderaan canggih ni. Zaman kita kan sampai ada tagline, everyone can fly. Itu mungkin everyone can fly pun saya yakin tak larat kita nak fly selalu pun. Ustaz, flight tu memang setengah jam je Ustaz. Nak pergi ke airport tu bercinta. Ya Allah, sekarang ni kalau ke KLIA, mungkin sini Subang dekat sikit lah kot. Kau pergi KLIA, Tuan Ya Rabbi Ya Karim, nak ke airport tu awal mungkin, awal sangat. Perjalanan pun Masya Allah demi jam. Ke antara jalan yang paling jam tiap-tiap pagi adalah jalan ke KLIA lah. Di zaman kita mungkin saya yakin walaupun boleh terbang sana terbang sendiri, tapi kalau tak ada kerja tak mampu buat kita pun. Nak menyampai ke airport pun satu hal. Maka zaman dulu lagi lah. Dibayangkan bagaimana jauhnya Yaman dan Madinah. Tapi khabar tentang lelaki soleh ni bahkan dah diketahui oleh Nabi SAW detail. Walaupun kau bukanlah dalam kategori sahabat. Demi detail tu sampai Nabi sebut, kana bihi baras. Beliau antara orang yang dulunya ada penyakit kulit. Baras ni sama ada kita sebut penyakit, sama ada sopak ke ataupun apa-apa yang melibatkan sakit berat lah. Baras ni bukan macam merah-merah gigit nyamuk, dia betul-betul penyakit. Tapi penyakit kulitnya kemudian disembuhkan Allah Ta'ala, tinggal sebesar duit siling je. Nabi sebut sebiji-sebiji. Maka lepas itu bila rombongan daripada Yaman tiba di Madinah, Umar pun tanya sebiji-sebiji. Ada tak rombongan ni nama dia Uwais bin Amir, yang dulu pernah kena penyakit kulit, kemudian lepas tu dia sembuh, kecuali tinggal 1 dirham sahaja besarnya, dan dia ada seorang ibu. Umar pun tanya sebiji-sebiji macam hadis lah. Bila mana Nabi pun begitulah menerangkan tentang si fulan yang sangat bertakwa ni. Itu yang disebutkan Nabi SAW, illa mawdi'an dirham. Kecuali sebesar dirham kecil je, dia punya sakit kulit yang tinggal tu. Walahu walidah, dia ada seorang ibu. Maka itu yang popular di kalangan kita, kenapa dia bertakwa sangat-sangat ni. Wahal faham kita kan, dalam tabi'in tak jumpa Nabi pula tu. Logiknya takkanlah hebat sangat. Kerana zaman dulu yang hebat itu orang yang duduk dengan Nabi lah. Sahabat-sahabat, dia hebat apa? Perjuangan. Kenapa? Terlibat dalam pertempuran. Itu kita faham jasa-jasanya. Ada seorang sahabat sampai dia meninggal menyebabkan bergegarnya arsy Allah Ta'ala. Ini pun saya yakin tuan mesti tahu kisah ni. Walaupun mungkin namanya tak glamour, cerita ni saya yakin mesti pernah dengar. Kisah ni melibatkan sahabat yang sangat-sangat dahsyat. Kata Nabi ketika dia meninggal, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy Allah tu bergegar habis. Dia punya hebat kan. Bayangkan sahabat ni meninggal umurnya 34. 34 muda banyak daripada saya pun. Kalau zaman sekarang meninggal umur 34, saya yakin saya bulan jemaah siapa pun tak kenal. Ni orang mana ni, lorong mana, rumah nombor apa? Oi, jiran saya ni. Jangan nampak. Umur 30-an lalu dengan sibuk keluar malam, balik pun malam dengan cek kerjanya, dengan mencari rezeki dengan anak kecil. Boleh jadi umur 30-an ni datang majlis surah pun kan susah, banyak kesibukan. Tapi itulah beliau yang ketika meninggalnya menyebabkan bergegar Allah, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Ini contoh-contoh saya yakin kita boleh faham. Sahabat Nabi hebat kenapa? Kerana perjuangannya, kerana kehebatan mereka dalam
perjuangkan agama Allah. Tapi dalam macam sama Uwais ni, sampai Nabi pun kenal, terangkan biji-biji sifatnya, suruh sahabat minta doa daripada dia. Apa je dia buat? Dia tak lain nak bertekan kerana kehebatan beliau dalam memuliakan ibunya. Dijaga mak tu sungguh-sungguh, yang memang hadis ni sebut dia hidup bersama dengan bondanya. Itu kena baca buku sirah lah tuan-tuan. Kerana dalam hadis sebut ringkas, dalam masa yang sama dia ada mak tu betul. Hadis ni sebut. Adapun detailnya dia layan mak ni macam mana, apa semua, itu kena baca kitab sirah. Yang Nabi sebut ciri-cirinya, ada sakit kulit, kemudian dia daripada kabilah apa, daripada negeri mana, apa semua. Baik. Lalu dalam masa yang sama disebutkan lagi oleh Nabi SAW, sekiranya dia bersumpah kepada Allah, maka pasti apa yang disebutkan, disumpahkan, dimintakan oleh Uwais ni confirm akan makbul. Ini yang Nabi sebut kepada para sahabat. Lalu akhirnya kata Nabi SAW, jika kamu mampu agar dia berdoa kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa, mintalah dia ampunkan, minta dia supaya doa untuk kamu keampunan dosa. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimahullah, maka sahabat yang sangat terkenal ni rupanya, bukan sahabat tabi'in yang sangat terkenal ni rupanya memang hadis bercerita panjang lebar tentang diri beliau. Maka Umar pun bila bertemu tu dia tanya macam ni lah. Ada sakit kulit, dia ada berlemak, namanya sekian-sekian, Uwais bin Amir apa semua. Dan di hujungnya beliau pun minta macam yang Nabi suruh, doakan keampunan ke atasku. Ini juga tuan-tuan, kisah pertemuan Sayyidina Umar dan minta doa ni juga satu intibar penting pada kita, saya pun. Sejauh mana kita ada tawaduk yang macam ni? Kerana biasa di kalangan kita memintakan daripada orang lagilah tak dikenali, tarahnya pun tak sama. Umar ni sahabat, Uwais ni tabi'in je. Adakah kita ada tawaduk yang sama ketika berhadapan dengan manusia, ketika ada apa-apa perkara-perkara yang diperlukan? Ini perkara yang saya fikir kadang ada orang dia sanggup tak minta tolong, dia ada pride kan, ada kebanggaan. Ini yang satu penyakit yang saya doakan tuan-tuan puan sekalian, jangan ada dalam diri kita demi sombong tu lain macam. Sampaikan kalau bersama dengan orang pun ada klik dia, kan, ada kelab dia, ada geng dia. Dia tak pengam dengan orang sana, dengan orang sini je. Kadang ada sebagai tempat kan, solat tu pun ada dia punya area dia, ada kawasan dia. Ini didoakan, mudah-mudahan tak berlaku lah di kalangan ahli karyah Masjid Al-Falah USJ ni. Ia satu benda yang sangat aib. Bila solat je imam yang sama, masjid pun sama, soh pun sama, lah rupanya ada banyak geng pula. Ada banyak lah kumpulan-kumpulan. Ini mudah-mudahan tak berlaku begitu. Kerana hakikatnya sifat para sahabat salah satunya mereka sangat tawaduk. Bila Nabi sendiri yang menyebutkan kelebihan Uwais, tanpa segan silu Sayyidina Umar mintakan doa daripada Uwais. Wahai secara logik tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bahkan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi nak kan? Dia diri doa pun tak ada masalah. Kerana taraf beliau bukan sekadar sahabat, bahkan bapa mertua Nabi SAW. Juga ada riwayat menyebutkan Sayyidina Umar bahkan menyebabkan kemarau panjang jadi selesai kemarau tu ketika diperintahkan supaya sungai mengalir balik. Itu nak katanya taraf Sayyidina Umar pun bukan biasa-biasa. Dah taraf wali Allah dah. Tapi tawaduknya beliau, Masya Allah, tetap meminta doa daripada Uwais. Yang beliau ni bahkan first time, baru je sampai daripada Yaman, baru pertama kali jumpa pun. Dan kemudian berlaku lagi kisah sikit lagi di hujungnya, rupanya Uwais ni selain daripada ke Madinah, dia nak menuju ke Kufah. Kufah ni atas lagi lah. Dan Umar sampai beri tawaran nak bantu. Benar tak kamu kalau aku tuliskan surat kepada Gubernur Kufah supaya diberikan bantuan kepada kamu? Ialah membayangkan kelebihan beliau yang Nabi sampai suruh minta doa, Nabi sampai terangkan sifatnya sebiji-sebiji. Tapi betul-betul baik Sayyidina Umar termasuklah Uwais, sama dua-dua. Tawaduk juga Uwais ni pun. Baik itu tuan-tuan, malu kita ni.
Nak menyombong amalan banyak pun tidak. Nak menyombong terajak kaya pun tak juga. Nak menyombong sihat macam Nabi pun tak juga kan. Ui, tapi dia punya sombong ni macam. Tu cerita terus terang lah kan. Maka kena ingatlah. Tak tahu apa punca kita nak menyombong ni. Amalan tak ada. Kaya terajak pun tidak. Nak kata kita pun ada apa-apa yang hebat pun tak ada lah sangat kan. Kalau orang tengok dia jauh pun nampak lembut je, nampak lemah aja. Dan ini apa yang kita ambil timbal. Pun tawaduk. Dia tolak tawaran Umar sampai dia sebut apa? Aku lebih rela atau aku lebih selesa menuju ke Kufah itu sebagai seorang yang miskin ataupun orang kebanyakan lah. Dia tolak tawaran untuk Umar hantar surat khusus supaya Gubernur Kufah layan dia. Ini mungkin petunjuk bahawasanya peristiwa ini berlaku zaman Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau bahkan sahabat Nabi yang membebaskan Palestin. Walaupun popular kan, Palestin dibebaskan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya jangan lupa kan, betul-betul zaman selepas Nabi itu dah dibebaskan Palestin ni zaman Sayyidina Umar lagi. Umar sampai pergi ke Palestin tu. Maka itu yang kita lihat. Tawaran ini ditolak dengan penuh tawaduk oleh Uwais. Walaupun ia adalah perkara yang tak adalah salah pun. Sayyidina Umar ni yang offer. Ini contoh pertama. Adanya manusia yang luar biasa imannya, takwanya, dalam keadaan mereka bukanlah sahabat Nabi SAW. Dan ini yang kita bintangkan. Ada perintah Allah supaya kita berdoa kepada pendahulu-pendahulu kita. Muhajirin, Ansar, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan sekalian, tokoh yang juga terkenal tapi tidaklah masuk kategori sahabah. Bahkan tokoh kedua ni ada hukum yang kita amalkan berpunca daripada beliau. Iaitu asal-usul sirah di sebalik adanya solat janazah secara ghaib. Solat jenazah secara ghaib maksudnya kita solatkan seorang tidak di hadapan jenazah tersebut. Asal-usul tuan-tuan sekalian, solat jenazah ni berlaku di zaman Nabi SAW disebabkan seorang beriman yang meninggalnya sangat jauh daripada Madinah. Pun sama, beliau bukanlah kategori sahabat, tapi matinya beliau tu sehingga disolatkan Nabi SAW. Ini melibatkan seorang tokoh yang sangat terkenal, seorang raja pun, iaitu An-Najashi. Dan Najashi ini sebenarnya gelaran kepada raja-raja di Habsyah. Lebih kurang macam Fir'aun lah. Fir'aun gelaran raja-raja Mesir zaman Nabi Musa. Ini pun tuan-tuan, satu saya nak kongsikan satu kehebatan kita kena bersyukur kita hidup zaman ni. Salah satunya kita beriman dengan Al-Quran, yang kehebatan Al-Quran ni luar biasa, dahsyat. Antara kehebatan Al-Quran, Allah menyebut lafaz-lafaz firman tu sangat detail. Salah satunya sampai menyekagumkan sejarawan barat pun, iaitu Allah dengan sangat teliti membezakan gelaran raja di zaman Nabi Yusuf AS dan zaman Nabi Musa. Walhal dua-dua dan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, mereka berada di mana? Terkenal Nabi Yusuf dan Nabi Musa ni di Mesir. Kalau Nabi Yusuf kan sampai pernah jadi menteri, Nabi Musa sampai berlawan dengan rajanya. Masalahnya dua-dua raja di zaman yang berlainan tu Allah gelar dengan gelaran berbeza. Baik itu sejarawan hatta yang barat pun kagum betul. Allah sebut gelaran yang berlainan untuk dua-dua zaman yang berlainan. Yang mungkin pada kita kan sebut je lah raja, bersalahnya. Maka Allah ceritakan dalam surah Yusuf, tuan-tuan boleh tengok. Kalau dalam Quran buku surat terakhir sekali juzuk 12 tu, digunakan berkali-kali perkataan Al-Malik. Yang raja yang mimpi tu lah, 7 ekor kurus, lembu kurus lah, lembu gemuk lah, kemudian Nabi Yusuf yang huraikan mimpi tu. Allah Ta'ala menggunakan gelaran Al-Malik. Wahal sama raja tu merintah di Mesir juga. Dalam macam yang sama, perkataan Mesir pun tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Yusuf. Wa qala dkhulu Misra insya'Allahu aminin. Walaupun ada yang huraikan Mesir dalam ayat tu maksudnya bandar lah. Tapi semua kita tahu Nabi Yusuf ni kisahnya di Mesir. Kemudian zaman Nabi Musa AS, Allah Ta'ala menyebutkan dengan panggilan Fir'aun. Wah, dua-dua tu sama raja dua-dua. Kawasan pun sama. Kawasan Mesir lah.
Lalu sejarawan kemudian, ni terutama lepas simbol-simbol dekat piramid tu berjaya ditafsirkan. Simbol-simbol piramid tu lepas berjaya dihuraikan maksud dia, kagum habis termasuk yang tak Islam pun. Betapa telitinya Allah sampai menyebut gelaran berbeza kepada dua raja yang lain dinastinya. Maka antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa siapa dulu? Yang lebih dulunya Nabi Yusuf. Maka zaman Nabi Yusuf ni adalah kerajaan Mesir yang lagi kuno. Tak tahu nak kata demi kuno tu. Kerana zaman Nabi Musa AS, zaman-zaman piramid tu lah kan. Pada kita piramid tu pun dah cukup lama dah. Tuan-tuan, siapa yang dah pergi Mesir dah tengok piramid depan mata memang kagum lah kan. Dia punya bongkah batu sebiji-sebiji tu tinggi orang. Rupanya zaman Nabi Yusuf lagi awal. Dan sejarawan yang mengkaji ni sampai kagum betul. Zaman Nabi Yusuf AS memang zaman yang lain dinastinya, kaum pun lain. Maka kaum yang merintah Mesir zaman Nabi Yusuf tu bukan kaum yang sama dengan Firaun dan Nabi Musa. Memang lain orangnya, lain bangsanya, lain dinastinya. Lalu kemudian barulah zaman Nabi Musa AS, zaman piramid pun semua tu. Dan rupanya dari segi salah silah tamadun Mesir, zaman Nabi Musa tu dah dikira zaman Mesir yang agak kemudian. Dia bukan zaman Mesir yang awal. Gelarannya pun lain, kaumnya pun lain. Maka raja di Mesir zaman Nabi Musa Allah gelarkan Firaun. Sekarang baru kita perasan, oh iyalah. Lain kan, padahal logik kita dua-dua tu raja, dua-dua tu ketua, boh sama pun salahnya gelaran tu. Tapi Allah isyaratkan begitu detail sekali. Sampaikan istilahnya pun berbeza, merujuk kepada lain dia punya zaman. Maka tuan-tuan puan sekalian, balik kepada perbincangan kita. An-Najasyi pun sama, itu bukan nama dia. Baca dalam tafsir, beliau namanya As-Samah. As-Samah dia lain baik itu. Raja Najasyi yang baik, terima para sahabat apa semua tu. Beliau ni sampai ke meninggal, dia tak pernah pergi ke Madinah, tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Kita bila luar ni pada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita lanjutkan yang asalnya dalam mengambil iktibar sebanyak-banyaknya daripada arahan Allah Ta'ala kepada kita umat kemudian untuk memuliakan pendahulu kita, bahkan mereka-mereka ini sehingga diarahkan Allah dengan doa yang khusus memohon keampunan ke atas saudara-saudara kita yang telah pergi dahulu daripada kita. Maka menariknya tuan-tuan dan sekalian, walaupun begitu kita kongsikan dua daripada tokoh terkenal yang hakikatnya tidaklah mereka dalam kategori sahabat. Maka yang kedua ni asalnya daripada beliau seorang raja yang sangat baik, sangat adil. Dia punya adil tu lain macam. Hatta ketika pembesar Mekah datang membawa fitnah pun, raja tu siap selidik dulu. Raja tu tabayun dulu. Waktu tu dia tak Islam, dia belum Islam lagi, tapi dia dah buat ajaran Islam. Iaitu Raja Najasyi ni tabayun. Malu kita Kita tukang forward sana, forward sini, copy paste lah segala macam. Tak cek dulu mungkin apa yang kita hantar. Ya rupanya tak betul. Kan rupanya benda salah pun. Oh minta maaf lagi, saya baca tajuk je. Tu masalah kan. Buat tajuk gempak-gempak sikit, kalang kabut, kita forward. Tak cek dulu pun. Tapi Raja Najasyi ni tabayun. Ketika mana datang pembesar Mekah siap dengan hadiah apa semua, tujuannya nak sahabat dah hijrah tu dibawa balik. Dipanggilnya sahabat-sahabat Nabi yang dah hijrah ni minta penjelasan. Betul ke orang Mekah ni cakap? Kamu begitu, kamu begini, banyak songeh, banyak buat hal apa semua. Lalu tabayun Raja Najasyi ni diambil peluang oleh sahabat yang bercakap, iaitu sepupu Nabi Sayyidina Ja'far. Dia perhuraikanlah bahawa yang difitnah oleh orang musyrikin Quraisy ni hakikatnya seorang Rasul, seorang Nabi. Nabi Rasul yang mengubah mereka sejahat-jahat manusia jadi sebaik-baik manusia. Itu yang kemudian tuan-tuan sekalian disuruhlah balik musyrikin Quraisy ni. Walaupun yang datang tu pembesar-pembesar, ada yang tanah diplomat. Salah seorangnya Sayyidina Amru waktu tu belum Islam. Tuan-tuan boleh baca kisah Amru Al-As. Amru Al-As kalau zaman kita ni macam PTD besar lah. Macam diplomat hebat. Kerana Amru Al-As ni seorang sahabat yang hebat dalam perunding.
Tapi waktu dia datang tu dia bunuh Islam, rundingan dia gagal. Dia tak berjaya meyakinkan Raja Najasyi supaya sahabat yang Islam ni balik ke Mekah. Itu nak kata kan logik kita, ada orang jemput, orang sering balik, elok lah kan, balik lah korang. Tapi Najasyi punyalah adil. Dia ambil tahu betul-betul bahawasanya betul ke perkara tersebut. Yang kemudian tuan-tuan sekalian, Allah buka pintu hatinya untuk terima Islam. Maka Najasyi ini walaupun dia tak pernah jumpa Nabi SAW, tapi akhirnya dia mati sebagai seorang Islam. Lalu sampai berita ke Madinah, Allah Ta'ala mentakdirkan meninggal dia. Maknanya dia meninggal dululah daripada Nabi SAW. Dah ada hadis. Ni tuan-tuan boleh cari, buat carian dalam website Mufti Wilayah pun ada. Dibawakan artikel. Bahawa Nabi pun mengarahkan sahabat berkumpul serta tempat untuk dirikan solat. Dalam keadaan jenazah tak ada. Yalah, Najasyi tu kat mana kan? Yang Nabi memang tak pergilah ke sana tu. Lalu didirikanlah solat ke atas Raja Najasyi tersebut di Madinah. Dan dia kemudiannya menjadi asal usul kepada solat jenazah secara ghaib, iaitu dilaksanakan solat jenazah ke atas jenazah yang tak ada di depan kita, dalam keadaan kita ada halangan, kita tak dapat nak pergi ke jenazah tersebut. Asal usulnya daripada solatnya Nabi ke atas sahabat, ke atas si fulan ni lah, ke atas tabi'in ini, iaitu Najasyi yang dah Islam rupanya. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada tokoh-tokoh yang kita kongsikan ini, Masya Allah, ambillah pengajaran sebanyak-banyaknya, bahawa tidaklah hanya beriman ataupun menjadi seorang Muslim dengan sekadar ibadah, bukan sekadar beramal, tapi kita kuatkan azam kita untuk lebih lagi. Dengan salah satu caranya, kita ambil manfaat, ambil pengajaran daripada kisah terdahulu yang mereka-mereka ni punyalah mulia. Tapi Allah arahkan kita yang kemudiannya untuk mendoakan mereka bagi orang-orang yang lebih awal daripada kita beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah ada umur kita akan lanjutkan lagi pembantu Nabi SAW, sahabat-sahabat generasi awal tabi'in ini dalam pertemuan yang akan datang daripada 10 surah Al-Hasyr. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.